Aku sanggup berhenti dekat tepi jalan panas-panas ni untuk tunjuk dekat korang latest Android player daripada Adam Digital tau. Tengok ni, smart kan UI baru dia. Simple dan elegant. Skrin pula memang skrin 2K, color dia pun nampak cantik. Setiap app yang kita buka sedap mata memandang. Memang ngam sangat dengan Sapphire ni. Kalau nak pakai design UI yang lain pun tinggal download je. Macam-macam design ada. Software pun boleh terus update sendiri, dah tak perlu pergi kedai untuk update. Performance dia pula memang sangat cukup power dan boleh multitask banyak benda tanpa masalah lag ataupun panas. Latest chipset kot, of course lah power dengan smooth. Sebab itulah bila kita guna dual mode pun laju je. Jadi korang boleh tengok waist sambil buka YouTube dekat roof monitor kat belakang. Mantap kan? Tapi nak tahu benda yang paling aku suka? Dia support Apple CarPlay dengan Android Auto. Feature yang wajib kena ada kalau aku cari Android player. Connect pula dengan Bluetooth 5.0. Memang tiada masalah bila tengah guna. Sambil dengar lagu favorite tu, bolehlah juga tune dekat dia punya EQ bagi lagu korang lagi sedap. Kereta besar macam Sapphire ni kalau tak support 360 bird view memang pisang. Nasib baik Adam Digital punya Android player ni dia support. Siap ada line yang boleh guide kita lagi. Parking pun jadi lagi senang. Kesimpulan dia, Android player Adam Digital yang baru ni memang lengkap dengan kemudahan yang dapat buatkan pemanduan kereta korang lagi lancar.